Tanggal 12 Mei 2025 mengabadikan pemasyhuran Maktab Rendah Sains Mara Kepala Batas Pulau Pinang sebagai MRSM Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penjenaman ini merupakan penghormatan terhadap jasa dan sumbangan mantan Perdana Menteri kelima itu yang juga merupakan anak watan Kepala Batas sebagai bapa pembangunan modal insan. Ikuti laporannya bersama saya, Nur Ain Kamil dan juru kamera Hishamuddin Hashim. Dengan resmi, saya mengisytiharkan pemasyhuran Maktab Rendah Sains Mara Kepala Batas pada Maktab Rendah Sains Mara Tun Abdullah Ahmad Badawi dengan resminya. Assalamualaikum. Majlis penuh bersejarah itu disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah yang bertanggungjawab ke atas Majlis Amanah Rakyat Mara. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang mengusulkan penjenamaan semula ini berkata ia merupakan penghormatan terhadap jasa dan sumbangan negarawan itu yang turut mendapat sokongan UMNO. MRSM Tun Abdullah Ahmad Badawi turut dikenali sebagai institusi perintis kepada program Ulul Albab yang merupakan cetusan idea Allahyarham ketika menjadi Perdana Menteri. Antara legasi terbesar Allahyarham dalam pendidikan Mara ialah pengukuhan sistem pendidikan dualistik yang menggabungkan ilmu duniawi dan ukhrawi yang menjadi asas kepada program Ulul Albab MRSM. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bertam, Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican turut berucap mewakili rakyat Kepala Batas menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga Pak Lah kerana telah meminjamkan negarawan tersebut selama 40 tahun kepada rakyat. First of all, Alhamdulillah, hari ini semua berjalan dengan lancar. Hari pemasyhuran daripada MRSM Kepala Batas kepada MRSM Tun Abdullah Ahmad Badawi. Saya rasa satu semangat untuk buktikan kepada semua yang MRSM Tun Abdullah Ahmad Badawi ni boleh memberikan impak, dan insya-Allah kami akan buktikan yang MRSM ni akan sentiasa mengukir nama ke peringkat yang lebih tinggi. Saya sebagai pelajar di MRSM Tun Abdullah Ahmad Badawi ini berasa sangat teruja dengan kehadiran Timbalan Perdana Menteri, pengarah Mara dan tetamu jemputan yang lain. Tahun ni lah SPM dan SPM diawalkan, macam-macam doakan kami hadapi, tapi dengan semangat Tun Abdullah Ahmad Badawi ni kami boleh rasa satu kekuatan demi mempertahankan perjuangan kami lah pada tahun ini.